minyak kita ni actually we are good for 6 months. Okay, mungkin yang 2 bulan tu we are very good. So next 2 months tu we are good. And the next 2 months tu kalau perang ni tak habis lagi, dah masuk critical. Yang I tak faham ni, kenapa kita macam nak kata relax tu tidak lah, tapi urgency of menyimpan minyak tu ataupun mencatu minyak tu tidak ada lagi di Malaysia berbanding dengan dekat Philippines macam doktor sini cakap. Walaupun PM kata kita okay sampai bulan Mei, tapi saya dipahamkan minyak kita ni actually we are good for 6 months. 6 months? 6 months. Okay, mungkin yang 2 bulan tu we are very good. Macam biasa je? Very good. Cuma kita kena berhati-hati lah. Mungkin kita boleh 2 bulan tu boleh stretch jadi 3 bulan. Kan? So next 2 months tu we are good. And the next 2 months tu kalau perang ni tak habis lagi, dah masuk critical. Jadi the other thing is like kat kita ni kita ada beberapa refineries kat Malaysia. Kita ada Petronas punya refinery, kita ada Shell punya refinery, kita ada Petra punya refinery, dan cuma yang besar mungkin di Bandar Pangerang. Bandar Pangerang ni dia punya supply of oil actually datang daripada Saudi Aramco. Tu sedikit terjejas. Yang lain tu banyak dari refine kita punya own. Kita refine our own minyak juga? Kita ada juga sikit yang kita refine. Okay. So of course lah bila jadi terjadi, of course kita akan cuba refine apa yang kita ada. Kan? Walaupun harga kita lebih mahal kan. Tambah kalau sweet crude macam kita ni lagi mahal daripada Brent. Betul. Yang di quote sekarang pada $120 kan. So memang lagi buat duit lah. Tetapi kalau benda tu kita boleh pakai dan sebagainya, jadi situasi kita tu okey. Berbanding dengan negara-negara lain seperti Laos, Cambodia, ya. Sedangkan di Thailand, nelayan tak turun ke laut sebab tak ada diesel. Tak ada diesel. Tapi adakah Petronas ada tanggungjawab untuk memberikan dividen lebih banyak kepada kerajaan Malaysia? Sebab at the end of the day, kerajaan Malaysia juga kena menggunakan duit dia sendiri untuk memberikan subsidi kepada rakyat Malaysia. Yalah, Petronas is owned by the government pun. Kalau government cakap, Petronas kena bagi. Sebab 4 bilion sebulan, kalau darab 12 bulan tu 48 bilion untuk petrol dan diesel sahaja, belum lagi pembelanjaan lain. Lagi satu saya kata, saya dengar daripada pengusaha-pengusaha sedaya minyak pun kata, yang besar-besar sebenarnya, brand yang besar tak ada masalah sebenarnya. Ada yang brand kecil-kecil. Mana petrol station kan? Petrol station. Faham, okay. Yang brand kecil-kecil, saya tak mahu sebut lah brand-brand dia. Akan ada sedikit masalah dari segi bekalan.